Hola buku merah ibu bapa. Assalamualaikum. Hari ini kita malam yang ke-23 Ramadan, malam ganjil. Orang kata mana tahu malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Tapi kita nak buat sekali lagi pengembaraan bukber di luar negara. Negara jiran kita, tak lain tak bukan Thailand. Seperti kebiasaannya, tahun lepas pun kami ke Thailand, iaitu Hat Nyai, untuk berbuka di sana. Tapi yang tu tak dirancang lah, yang ni dah dirancang. Makanya kita akan bergerak malam ni, akan singgah sahur di mana-mana sebelum border buka jam 6 pagi besok pagi. Kita akan menggunakan border Bukit Kayu Hitam. Yang sebelah saya ni tak nak cakap ke? Pegang je mic. Itulah, saya masih baru lagi. Tunggulah nanti episod yang akan datang, tengok macam mana. So, semoga dipermudahkan perjalanan. Moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Let's go. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku. Hola buku merah ibu bapa. Kini bersiaran daripada Changlun. Setelah beberapa jam di perjalanan, kami singgah di Ipoh sebentar tadi untuk more dan singgah di Arena Gurun untuk sahur. Sekarang jam 7.41 waktu Malaysia Kita dah berada di Changlun untuk melepasi border ke Hat Nyai. So, lepas ni kita akan melalui proses immigration di Malaysia dan juga Thailand untuk kita ke Hat Nyai. Jom, let's go. Takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Hola buku merah ibu bapa. Kini kami telah berada di Hat Nyai Kitchenware, salah satu gedung pinggan mangkuk dan segala keperluan barang-barang dapur, peralatan dapur yang viral. So, kita tengok apa yang ada. Let's go. Sinilah segala barang yang anda boleh pilih dengan harga serendah daripada, saya tak pasti mungkin ada serendah 50 baht. Kat sini kita boleh dapatkan pinggan-pinggan yang viral tu walaupun tapi yang penting dia cantik dan murah. So jom kita tengok apa lagi yang ada. Let's go. Ini juga adalah salah satu yang viral. Anda boleh dapatkan di sini dengan serendah tak bolehlah bagi tahu kan. So anda kena datang, kena tengok siapa yang minat dengan pinggan mangkuk, dengan barang-barang peralatan dapur ni, boleh datang ke sini. Walaupun teruk dilanda banjir, bila datang balik, kedai ni kemas, lebih kemas daripada sebelum yang kami datang sebelum ni. Jom. Okay guys, dia bukan setakat pinggan yang berkonsepkan seramik, tembikar, tapi kat sini pun ada barangan yang berkonsepkan kayu. So macam papan potong ni, I boleh jadi gila kat sini. Oh my god. So many things.
Maggi. Mari. Kalau macam ni dalam Ni cantik juga. juga. Ni. Oh. Ini je. Laki aku sibuk klepot. Ni macam goyang-goyang. Dah beli macam-macam ni. Dah beli, jangan tak pakai. Ini memang nak pakai yang kita beli ya. Kan pakai yang dapat free ni je. Okey, lepas ni kita buat pemulihan ya. Hola buku merah ibu bapa, kita dah selesai menghabiskan Thai-baht di sini. Kerugian dianggarkan dalam 6,000 baht, kurang kali lah dengan currency semasa, lebih kurang dalam 600 lebih 700 macam tu lah. Tak tahulah apa saya beli. Ditemani dengan kucing yang manja ni. Halo. Hari tu kami datang, ada yang seekor lagi tu, warna coklat. Mana dah tadi? Yang ni dia pula manja-manja. Dia tidur lah. So, jom kita pergi makro pula. Let's go. Terima kasih. Hola buku merah ibu bapa. Kali ni kita di mana? Makro. Tadi kita dah kerugian yang agak keras juga. Tengok apa terjadi kat sini. Kan bila di hanya kicauan tadi, cik suami dah kerugian beberapa ribu. Marilah kita ke makro pula, kita tengok apa kerugian yang bakal dihadapi oleh beliau. Ayo. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu. Bila shopping dekat Thailand ni, kalkulator memainkan peranan penting ya. Dah siap-siap kita convert kepada Thai baht. So baru boleh kita berbelanja dengan aman. Mahal lah RM7. And any place I don't care who's around. No, 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 no. So kita dah selesai, tak banyak pun sebab kita nak cari tumbler sebenarnya, tapi tak ada pula. Kita try tengok kat Lotus nanti. So kerugian 1,000 baht. Makro. Hanya. So let's go, kita cuba check in awal kalau ada bilik. Tak ada kan, kita santai-santai lah. Ini bukan anak saya Ini bukan siapa-siapa, ini anak buah kawan saya, which is I punya cameraman. Hola buku merah ibu bapa. Kali ni saya bersiaran. Kita berada di Aloha Hotel Hangai. Mari kita lihat suasana di hotel. Sebenarnya hotel ni baru lepas banjir tadi. So dah bersihkan. Cantik lah, bagus. Pantas lah. Yang buat kerja. Ni kita punya receptionist lah. Di sini.
Jadi kita review bilik Sas. Okey, kita dah sampai ke floor bilik kita. Floor 11. Sekarang kita nak cari bilik. Mana bilik kita And any place I don't care who's around. No, 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 no. Dancing on the floor, feeling the sun. I'm starting to burn with forbidden thoughts. Strangers all around with the lights down. I was thinking we could, well, you know. Kita hampir 10 jam sebenarnya drive dari malam tadi sampai sekarang pukul 1 waktu Thailand. Sebenarnya dah tanpa penat ni sebenarnya. Kita dah tak nampak apa dah. Jadi kami nak beradu sebentar. Sebelum kita Ketiga. ke bazar. Yes. Bye. Jangan ikut. Hola. Buku merah Ibu Baba kembali lagi. Semangat ke, Bang? Kita nak ke mana Lemon, sebenarnya? lemon. Ke mana kita sebenarnya? Mana? Dah puas tidur. Alah buku merah Ibu Baba. Kita nak ke Street Mall Bazar Ramadan di Hat Nyai. Di kawasan Muslim Street Food Hat Nyai. Hari ni kita cuba street food. Esok kita cuba untuk cari satu tempat. Nak tahu apa tempat tu? Nantikan. Sekarang ni kita tengah duduk tu. Kita tengok tak jauh pun sebenarnya, tapi jalan kaki tu Belum lagi tak? orang kata bulan-bulan puasa ni agak mencabar. Tapi cuaca alhamdulillah bagus. Tinggal lagi berbuka dekat sini awal sejam daripada waktu Malaysia. So kat sini imsak 5.16, berbuka iftar pukul 6.30. So sekarang waktu Hat Nyai 4.52. So kita ada masa lagi sejam setengah. Tadi kita dah nampak ada 2-3 guest hotel ni bawa street food tu lah. Diorang dah ready untuk iftar lah, makan kat bilik. Tapi kita try nak cari pot kat sana. Macam tahun lepas. Alright? Kita tunggu. Next. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu. Suasana Muslim Street Food Bazar Ramadan Hat Nyai. Bila dah sampai ni dah tak tahu nak makan apa sebenarnya. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak orang kata Thai food yang memang kita boleh buat terliur lah. Tengok kerabu-kerabu dia. Dengan ya Allah ya Tuhanku, meriahnya makan kat sini. Dia benda lebih kurang sama, tapi kepelbagaian makanan tu dia mengundang sesuatu yang kita teruja nak pergi. Tempat tahun lepas dah tak ada lah.
inilah suasana pasar Ramadan di kawasan Hanyai, especially kat Muslim Street Food ni. Terlampau banyak pilihan yang kita nak dengan tak nak je. So, apa yang penting beli ikut kemampuan dan jangan banyak-banyak, kalkulasi. Okay, bye.